Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat yang dikasihan dirindui. Semoga dalam lindungan Allah dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Petang ni saya cuba kongsikan lagi lah tentang kebun koko Ajalim lah. Rezeki di tahun baru. Memang alhamdulillah tahun ni buah kokonya banyak yang menjadi lah. Bukan sebelum tak menjadi juga. Tapi tahun ni macam alhamdulillah syukurlah, mungkin berkat daripada doa sahabat-sahabat kan. Mana kita tahu kan. Kan, alhamdulillah. Ini yang dekat dengan rumah saya. Yang sebelum ni saya buat video yang sebelum ni kan. Itu hujung kan. Ni dia dekat dengan sebelah rumah saya. Ya, alhamdulillah kawan. Syukur buah pun banyak. Alhamdulillah. Syukur tahun ni memang Allahu Akbar. Subhanallah. Memang subhanallah, syukur lah. Alhamdulillah. Berkat doa daripada sahabat-sahabat lah. Kan, lepas tu sahabat-sahabat banyak bagi sokongan, dorongan, semangat kat saya kan. Terus saya terus bersemangat lah. Bukan senang kawan, kita nak bukan senang kita nak buat dua kerja. Kita bekerja di tempat lain, lepas tu kita nak kerja dengan koko, ada masa lapang semua. Kokonya tengok kawan, boleh pegang-pegang. Ini kawasan koko yang dekat tu hujung kan. Dekat dengan rumah saya. Itu ujung tu rumah saya. Kira dekat dengan rumah saya lah. Alhamdulillah kawan, menjadi semua. Ni dekat rumah saya tu. Nampak tu rumah saya kan. Ni kira kawasan dekat dengan rumah saya lah. Alhamdulillah syukur. Jadi kelapanya pun Allahu Akbar, lebat-lebat. Tak nampak lah kawan. Kelapa dia pun alhamdulillah syukur. Dah petang tak nampak. Dah tak nampak. Alhamdulillah pokok kelapanya pun sihat-sihat. Allah tak nampak lah yang kawan. Tapi kelapa alhamdulillah lah. Kelapanya pun dah banyak dah keluar. Tapi tak nampak lah kawan, petang kan. Tangan ni je kita dapat buat video. Alhamdulillah lebat. Kelapa pun lebat. Alhamdulillah syukur. Tapi kelapa matak ni kalau dia terlalu lebat dia jadi sempit. Di musim panas daun koko dia memang jadi kuning-kuning macam ni kawan. Nanti dia saling daun. Ni dia musim panas. 2-3 hari ni kan panas. Alhamdulillah lah. Itu sana tu dah dekat dengan rumah saya lah. Ni tu kan. Itu semalam saya buat ujung sana. Itu ujung. Ni kira dah sepadan dekat dengan rumah saya. Alhamdulillah syukur kawan. Syukur. Kokonya pun banyak. Alhamdulillah syukur. Rezeki tahun baru kan. Ni lagi. Tengok. Buah belum masak lagi dah keluar lagi bunga. Apa tu? Memang keluar ni memang macam tu. Dia tak boleh buat apa. Itu lagi. Alhamdulillah syukur. Syukur. Subhanallah. Alhamdulillah syukur. Ni dekat dengan rumah saya. Nampak tak tu? Putih-putih tu rumah saya lah. Ni alhamdulillah syukur. Syukur. Rezekiku masih di sini. Syukur. Ni dekat-dekat ni. Dia musim panas lah ni. Nak salin daun ni. Nanti dia gugur dia akan salin daun ni. 3 hari tak hujan kan. Rumput pun mati. Alhamdulillah syukur. Tu ada tupai makan satu tu kawan. Tu. Alhamdulillah syukur. Pun sama alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Ada juga yang pokoknya dah habis buah. Ada juga ada yang baru nak berbuah apa semua kan. Ini ni tupai dah makan kan ni. Tak sempat nak bungkus. Ni lagi tak sempat kan. Ni dah dimakan dah tu. Nampak tu. Tak apalah rezeki dia. Ni lagi kawan. Alhamdulillah syukur. Ni kan dah bungkus semua. Alhamdulillah syukur. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah lah. Tahun ni memang koko dia kebun Ajalim ni. Buat kata member kita memang tak cukup tangan lah. Terus terang saya cakap dengan kawan. Saya buat mana yang saya mampu je. Belakang memang bukan. Mana yang saya dapat je. Sebab koko keluar ni dia banyak kerja kawan. Koko dia tak berat kerja je. Tapi banyak kerja nak buat. Ni. Semua ni nak kena bungkus. Allah. Rezeki tahun baru. Kadang-kadang saya buat satu hari. Ada masa ni. Sekarang ni baru dapat melawat ni. Dah nak malam dah. Buat video pun dah tak apa-apa. Tengok alhamdulillah syukur. Ni dah. Ni lagi kan. Ni. Syukurlah alhamdulillah. Tu. Mana yang saya dapat. Betul saya cakap terus terang kawan. Mana yang dapat. Ni tak nampak. Mana yang saya dapat buat je saya cakap. Betul. Memang betul. Banyak kan. Boleh buat ke? Adalah kawan kita. Memang
Memang tak dan kawan. Mana yang kita mampu je tu buat kan. Kalau macam tepi rumah ni memang banyak lah. Kalau kat ujung-ujung tu alamak maklum lah. Tengah-tengah petang macam ni takkan nak berujung-ujung kan. Tu semua alhamdulillah syukur. Rezeki tahun baru kan. Ada kau masak? Dia dah masak ni kawan. Ini kau tak ambil ni nanti tupai musang makan ni. Dia dah masak sikit-sikit ni. Kena petik ni. Wah ni kena petik nanti musang makan. Tak musang tupai. Kena petik tu. Okey lah sahabat, sampai situ je. Inilah perkongsian saya kan tentang kebun Kuala Jalim. Tapi yang ni yang dekat dengan rumah lah. Ini pun ada masak kawan. Masak lagi. Tengok. Dia memang nak kena ambil ni. Kalau besok memang tupai makan lah ni. Masak lah tu. Apa lagi ada masak lagi? Tak ada. Kita balik kerja tu macam masak je. Balik kerja tandan tani je lah kawan. Mana dan lagi. Ada mak ada kokong masak nak kena petik. Ini tak ada. Ini pun tak sempat nak balut. Balut macam mana ni kawan, rapat ni. Sebab dia licin kan. Dia licin dia. Dia dia susah sikit lah. Okey lah sahabat, sampai situ je lah. Saya berterima kasih pada sahabat-sahabat yang dah sokong saya, yang selalu mendoakan saya, yang berikan saya semangat terus. Semangat terus. Kuat semangat terus melakukan sesuatu perkara yang baik. Membuatkan kita lebih orang kata apa, lebih memajukan diri ke depan lagi dah ke depan. Jangan pandang ke belakang, terus ke depan. Terima kasihlah pada sahabat-sahabat yang dah bagi sokongan kat saya dan yang mendoakan saya. Saya pun mendoakan kamu semua, semoga dipermudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya dan diberikan kesihatan yang berpanjangan di tahun baru ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.